Vlog kali ni saya bawakan untuk pergi mencandak sotong. First time dalam seumur hidup saya ikut husband pergi mencandak sotong. Bukan saya je yang first time, husband bersama. Trip kita orang ni dah dirancang selama 1 tahun dan husband kerja dia mencari geng-geng dia. Nak candak ni area kat Marang. Maknanya orang kata dalam bulan 5 macam ni katanya sotong ada. Cuaca, keadaan pun cantik. Stay tune untuk mencandak sotong saya. Pengalaman first dalam mencandak sotong. Biliknya, abaikan yang ada tu. Not lah satu bilik ni untuk orang yang macam saya ni. Berdua je. Nak duduk pun ni. Untuk air dia. Okay, bersih lah. Suka baloi lah untuk day trip. Day trip lah untuk 1 hari. Kali ni kami tak bawa anak-anak. Memancing naik boat kan, boat besar. So kalau bawa anak ni agak macam tak safety lah kan. Terutama yang risau yang anak yang kecil tu. Dia memang sangat agresif bab laut ni semua tu. So takut nanti bila dah warna besar nanti baru nak bawa tiga-tiga tu mencandat sekali kan. So kali ni kami berdua sahaja pergi mencandat. Okay guys. Sekarang dah nak menunjukkan pukul 4. So kita orang dah nak pergi ke jetty. Ada tim husband saya dah pergi, banyak yang dah pergi dah. So kita orang baru nak pergi. Tak barang dulu. Tak barang dahulu, barang yang saya bawa. Sekejap amat payah lah pula. So barang yang kita letak tu tadi dah nak pergi. Tadi ni kita kena letak barang-barang. So hari pun nampaknya cuaca hujan nyai. Doakan supaya kita orang yang dalam tu dah semua dah okey dah. Tak ada apa yang tinggal. Outfit saya cuma ni je. Kalau nak pergi ke candat takkan nak cantik bagai kena ni. So kena pakai yang macam ni. Senang nak sarung je kan. Guys, jom menuju ke jetty. Dia berjadi pemancing lah kan. Jadi dia dah sampai ke tempat jetty. Jetty tu kat sini. So kita orang punya jetty pukul 5. Sekejap lagi kita nak pergi dah ke sana angkat barang. Kat sini jetty yang ada. Nampak ramai hari ni. Pemancing-pemancing masing-masing bawa. Hanya aku je perempuan kat sini. So husband pun dah bawa masing-masing. Wow. So get ready, kita orang nak bawa ni. Halo. Bang. Baik. Kok Parking tak ada. Parking tu tu. Kita jalan kaki sikit lah. Nak agak berang ni. Okey. Bayar itu. Okey.
Cayuk. Semangat lah. Semangat Cayuk. Cayuk. Mana bot? Dah tu. Barang, bagi barang dulu. Pas barang dulu boleh. Pas barang. Ada tak? Mana? Turun. Abang. Bang, masuk tending. Wah. Dia. Okay. Macam mana? Ni ada masuk YouTube ke? Ha? Masuk YouTube? Tak ada lah live. Live tak ada lah. Kena cancel. Kena cancel. Malam live TikTok. Boleh, just call dia. Malam Tak susun dia. Ambil gambar tu. Gambar. Santai. Kau tenang Pak. Oh, boleh. Ha? Merah putih. Merah putih boleh, limau. Ya. Tak ada mayat di mana? Ya, satu. Boleh sekor. Selangor. Ya, gambar. Apa tak kosong ni? Apa tak kosong? Yuzuri pun ambil ni. Yuzuri mayat. Itu mayat. Yuzuri mayat. Bukan mayat saya. A few moments later.
gambar main. Gambar. Nasib baik tak nak. Abang tipu ya? Nasib baik tak nak. Sana ada. Ada. Oh, lalu. Ada lagi. Lepas. Apa saya ramai silinder dah tu? Hari ni kita main ikan pula ah. Kita cari orang lain tu kan? Oh, bukan. Ya. Selah. Oh, ya. Selah kuning tu. Alamak, kecil dah. Alah, ambil lah. Kau tak nak bagi aku? Selah. Pakai selah? Bukan. Ha? Pakai sardin. Pakai sardin? Mana kau dapat sardin? Oh. Dari sana. Tak. Ini jadi. Okay, dah dapat trofi. Dah dapat hasil ni. Trofi. Dah dapat ikan trofi. Balik. Mancing mania mantap. Berapa kilo? Haus balik pada mancing kan. Bang, macam mana bang trip mancing candat yang first time kita pergi ni? Alhamdulillah. Ada rezeki. Okey. Bolehlah banyak kan. Kali Boleh. ni candat walaupun first time tapi kita candat kita tu besar lah. Tu besar-besar jugalah kan. Alhamdulillah. Besar-besar mana bang? Torok semua Torok semua. Ya. Torok semua tu alhamdulillah lah dapat. So ini bukan first time yang kita macam kompau, tapi kita ada hasil. Walaupun tak sebanyak macam orang yang 100 kg semua tu, tapi alhamdulillah masing-masing puas hati dengan hasil tu ya bang. Ya. So pengalaman bang macam mana? Pengalaman first time tu? Pengalaman abang. Pengalaman abang okey je lah. Okey. Next boleh repeat. Ya, tahulah macam orang kata tarikan sotong tu macam mana. Dia tak macam ikan, tak macam udang kan. Dia tak macam ikan, dia tak macam udang. Dia terasa berat lah, Berat. pancing tu. Macam mana berat tu? Pancing Berat tarik tu berat. Oh, tapi yang best tu dia punya pancutan dia punya ni kan. Kalau dapat tu skill dia. Oh yeah. So next trip macam mana? Ada lagi nak pergi ke? Ada cadangan. Tahun depan lah. Nak ke Mersing, kita cari sotong Mersing pula. So macam mana? Kalau ada rezeki. So macam mana kalau ada rezeki di Mersing tu? Harap pengalaman yang Terengganu tu kita boleh bawa ke Mersing. Ya. Ya.
Hasil sotong tu saya rasmikan dengan masak Maggi sotong. Sedap gila, manis dia. Yalah, sotong fresh kan. Dan juga saya masak sotong masak sambal. Okay guys, bye.